Salam is doa. Kita jadi baik ni kenapa? Kita buat baik ni kenapa? Kita buat baik kerana Allah suruh kita buat baik. Kita buat baik kerana kita nak jadi baik. Kita bukan buat baik kerana kita nak orang puji kita. Kita bukan buat baik kerana kita nak orang bagi kita sesuatu. Tapi kalau kita ingat bahawa kita buat baik ini kerana Allah. Dan kita nak jadi orang baik. Supaya anak-anak kita, keluarga kita jadi baik. InsyaAllah. Tak ada manusia yang tak suka kebaikan. Tapi kenapa susah sangat nak buat kebaikan ni? Kenapa payah nak buat kebaikan? Kerana kadang-kadang bila kita buat kebaikan dekat dalam dunia sekarang ni, orang kata, oh kalau kau baik, kau lurus macam apa bendul, orang pijak kau. Dan kenapa sebarkan kebaikan ini kadang-kadang nampak macam klise? Apa nak bincang sebarkan kebaikan? Everybody knows. Berapa ramai yang sebarkan kebaikan? Macam saya cakap tadi. Berapa ramai yang bagi salam? Sedangkan Assalamualaikum je pun. Tapi itulah sebenarnya kekuatan umat Islam. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Kita doakan orang lain. Cuba bayangkan, semua orang Islam mendoakan. Selamat ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu. And dia jawab balik, wouldn't that be happy? Hari tu saya pergi haji, 2011. Saya tengok susah sangat nak bagi salam. So I make a point. Siapa yang saya jumpa, dia tengok je saya akan bagi salam. Tak kira lah dia orang Cina ke orang Russia ke apa. Dia nampak je saya, dia tengok, Assalamualaikum. That is pahala tu. Kebaikan ini pun kadang-kadang kita umat tak boleh buat. Apatah lagi yang besar-besar. Kerana apa? Kerana kita malu nak jadi orang baik. Dan lepas tu kita marah. Kenapa banyak orang jahat? Orang baik tak keluar ke depan. Wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair. Hendaklah ada sebahagian daripada kamu yang yad'u ilal khair. Ajak orang kepada kebaikan. Kebaikan ini mesti pertama tahu apa yang baik. Kemudian mengimani itulah kebaikan. Kemudian mengamalkannya dalam hidup kita sehingga kita rasa kebaikan itu. Dan sebarkan kebaikan.